Okay, so dekat depan aku ni lah sebuah skuter terbaru daripada QJ Moto, iaitu ATX 250X. Sebuah skuter adventure terbaru 250cc yang boleh aku katakan dia punya spek dia agak padu jugalah. Skuter ni dia datang dengan harga RM13,988. Dekat depan ni pula adalah variant standard ATX 250. So yang ini dia variant yang biasa. Jadi apa beza antara kedua-dua model ini? Pertama sekali dia punya rim. So untuk rim standard ni dia datang dengan sport rim. Manakala untuk adventure punya variant dia datang dengan rim lidi. Dan juga dia ada bagi sekali dengan box. Jadi untuk versi adventure ni dia datang sekali dengan USD fork. Kalau yang standard tadi dia telescopic fork. Dia punya enjin datang dengan 250cc single cylinder dan menggunakan sistem liquid cool. Mampu menghasilkan horsepower sekitar 24.8 horsepower pada 8000 rpm dan menghasilkan torque sekitar 24 Nm of torque pada 6500 rpm. Menggunakan sistem fuel injection dan transmisi gear menggunakan CVT automatic. Jadi untuk berat motor ni dia hanyalah 164 kg sahaja. Agak ringan juga untuk sebuah adventure scooter. Untuk bahagian accessories, dia datang dengan crash bar dan juga ada spotlight dekat bahagian hadapan. Manakala dekat bahagian belakang dia menggunakan dual shock absorber daripada QJ Moto. Kalau kita tengok ni dia boleh adjust dia punya preload lah. Untuk fuel tank capacity dia datang dengan 12 liter guys. So kalau kita nak jalan jauh memang tak ada masalah lah. Untuk sistem brake dia menggunakan 2 piston siap dengan ABS dan juga TCS. Itu dia, dekat bahagian belakang dia menggunakan single piston caliper sahaja, siap dengan ABS dan juga TCS. Okey, so kita nak tengok dekat meter dia ni ada apa. So yang ini dia punya control system. Kita tekan enter, dia akan masuk ke interface. Untuk interface dia boleh pilih lah sama ada night mode ataupun day mode ataupun nak pilih auto. So, dia ada juga mobile bluetooth, TPMS. Okey, so yang ni untuk bahagian TCS. Untuk TCS dia boleh close dan juga open. So ini dia ada. Alright, so ini dia punya compartment, muat satu helmet open face. Dia agak besar juga. Dia ada bagi sekali dengan tool bag. Aku rasa ini features yang paling menarik lah, iaitu dia ada parking brake. Okay, so parking brake ni kita tolak depan. So macam mana kalau kita nak lepaskan dia, just tarik, dia akan terus terbuka. Bahagian windshield pula dia manual adjustable lah. So komen dekat bawah apa pendapat anda. Kita jumpa di next video. Aku dah test motor ni, nanti aku share macam mana pengalaman test skuter 250 daripada QJ Moto ni.